Lori FRU Unit 5 itu dirempuh dari hadapan oleh lori yang membawa muatan batu. 9 orang yang meninggal setakat ini. Akan menjalankan siasatan terperinci nahas yang mengorbankan anggota mereka. Yang cedera masih lagi mendapat rawatan. Anggota JBPM sedang giat melakukan kerja pembersihan. Pengalihan mangsa tadi pada jam 10.30 pagi lah. Tragedi menyayat hati. 9 anggota pasukan simpanan persekutuan FRU terkorban dalam nahas membabitkan lori muatan batu dengan truk FRU di Jalan Cikus, Sungai Lampam di Teluk Intan kira-kira jam 8.30 pagi Selasa. 8 daripada anggota FRU itu maut di tempat kejadian, manakala seorang lagi meninggal dunia ketika menerima rawatan di zon merah Hospital Teluk Intan. Sementara 2 lagi mangsa berada dalam keadaan kritikal, manakala 7 orang lagi sedang menerima rawatan akibat kecederaan sederhana. Difahamkan kenderaan FRU Unit 5 terbabit dalam perjalanan pulang ke Ipoh selepas selesai penugasan perayaan Citra Purnami di Hilir Perak dan terdapat 18 orang anggota di dalam truk berkenaan semasa kejadian. Ketua Polis Perak Datuk Nur Hisam Nordin berkata kegagalan fungsi steering dipercayai menjadi punca lori membawa muatan batu merempuh lori FRU milik Polis Diraja Malaysia PDRM mengakibatkan 9 anggota pasukan itu terbunuh. Sementara itu, Polis menahan pemandu lori batu berusia 40-an terbabit dan mengesahkan ujian air kencing terhadap pemandu lori berkenaan didapati negatif. Identiti 9 anggota FRU yang meninggal dunia dalam kemalangan itu sudah dikenal pasti. Kehilangan besar ini terdiri daripada Sarjan S. Prumal, Sarjan Muhammad Roslan Abdul Rahim, Kopral Muhammad Pozli Jaudin, Kopral Nurid Anak Pandak, Kopral Amiruddin Zabri, Kopral Muhammad Hilmi Muhammad Azlan, Kopral Muhammad Akmal Muhammad, Lance Kopral Darulan Abdul Latif dan Konstabel Akmal Wafi Anwar. Difahamkan bedah siasat sedang dijalankan di Hospital Teluk Intan dan urusan sedang dilakukan untuk membawa pulang jenazah ke Unit 5 Sungai Senam Ipoh bagi penghormatan terakhir. Saya mewakili pihak produksi menzahirkan ucapan taziah kepada ahli keluarga mangsa yang terlibat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم